Tuan-puan, apa yang saya lihat sebenarnya ramai orang dia mungkin berminat nak simpan emas, tapi dia tak tahu apa tujuan dan matlamat dia simpan emas. Bagi tuan-puan yang mungkin ada terniat ataupun ada dalam hati tuan-puan nak mulakan tabungan emas, tuan-puan kena tahu tujuan tuan-puan simpan emas. Sebab emas ni adalah simpanan jangka masa panjang. Dia bukannya tuan-puan beli hari ni, besok tuan-puan dah sibuk nak jual, ataupun tuan-puan beli hari ni, dalam 2-3 bulan tuan-puan nak jual untuk dapat untung. Emas ni keuntungan dari sudut harga, kenaikan harga dia ambil masa yang lama, sekitar dalam 2 tahun dan ke atas. Jadi tuan-puan kena tahu apa matlamat dan tujuan tuan-puan beli emas. Emas ni lebih kepada pelindung nilai, bukannya kita nak mengejar kekayaan dari sudut kenaikan harga emas. So kalau tuan-puan nak beli emas, nak jadikan emas ni sebagai satu alat pelaburan, bukan beli dengan item-item kecil. Sebagai seorang pelabur emas, tuan-puan kena tahu, pelabur emas mereka beli emas dalam item yang besar. Yang beli dalam item-item kecil ni, mereka adalah sebagai penyimpan emas. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak mulakan tabungan emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi batch servis yang saya sediakan di bawah. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.